Walaupun saya awal-awal lagi boleh lihat sejauh mana perginya resolusi Konvensyen Khas Pemuda UMNO baru-baru ni, tetapi saya tetap juga ingin positif supaya ianya berjaya. Namun nak buat macam mana? Kita sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kegagalan konvensyen ini ianya bagi saya adalah kerana pimpinan UMNO tidak bersedia, dan akhirnya dari konvensyen itu dia terhenti setakat mesyuarat Biro Politik UMNO sahaja dan tak pergi sampai kepada MPT UMNO. Kegagalan resolusi Konvensyen Khas Pemuda UMNO ini saya lihat daripada dua sumber kuasa dalam UMNO itu sendiri. Yang pertama daripada presidennya, yang kedua daripada timbalan presiden. Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bersetuju. Awal-awal lagi terus dia mengatakan bahawasanya tidak akan berlaku tebuk atap, menunjukkan bahawasanya UMNO akan terus bersama Kerajaan Pakatan Harapan ini sampai ke akhir penggal. Dan dia telah mengangkat satu slogan, bagi saya slogan, untuk menggambarkan bahawa tindakan penyatuan Melayu itu seolah-olahnya satu yang buruk sangat. Digambarkan dengan tebuk atap. Tidak, penyatuan Melayu bukan satu gambar yang buruk, tetapi itulah sebenarnya perlu kita laksanakan. Saya nak bawa dulu ketika mana dalam persidangan Agung UMNO, PAU, Presiden UMNO melaungkan dengan wallahi, wabillahi, watallahi, bersumpah. Bahkan juga dia mengatakan no Anwar, no DAP. Tetapi apa yang berlaku? Selepas pilihan raya, dia bersama dengan Anwar dan dia bersama dengan DAP. Tidakkah itu perbuatan mengkhianati sumpahnya dan mengkhianati ikrarnya yang telah pun diputuskan dalam persidangan UMNO tersebut, PAU itu. Perbuatan itulah yang saya nampak apabila no Anwar, no DAP, tiba-tiba yes Anwar, yes DAP. Sebenarnya Datuk Seri Zahid telah pun membawa MP UMNO mencucuk hidung MP UMNO. Ini satu benda yang tidak baik, yang tidak bagus. Kenapa? Kerana bersumpah dan khianati sumpah, berikrar dalam PAU dan melanggari keputusan PAU itu sendiri. Suatu yang buruk. Mengapa pula tiba-tiba untuk menyatukan orang Melayu ini, beliau mengatakan tebuk atap? Nak menggambarkan tidak betul. Bagi saya tidak betul. Sebenarnya di sana adalah suatu yang sangat dikehendaki oleh syarak, iaitu kita orang UMNO, orang amanah dan juga MP-MP dalam kerajaan, khususnya orang Melayu, orang Bumi Putera, Sabah Sarawak, bertanggungjawab untuk menurunkan DAP dari tampuk kuasa. Menurunkan DAP dari tampuk kuasa satu tuntutan sepatutnya ada dalam kepala Presiden UMNO. Bukan tebuk atap. Bersatu orang Melayu, BN, bersatu dengan PN. Bukan tebuk atap. Bahkan memperkokohkan kuasa. Ya, betul. Di pusat tidak akan jatuh, tetapi di Negeri Sembilan akan jatuh, Perak akan jatuh, Pahang akan jatuh. Cuba kita bayangkan, satu Malaysia ini hanya Pulau Pinang dan Selangor sahaja kerajaan negeri di bawah pimpinan Pakatan Harapan. Ini kesan penyatuan, keuntungan penyatuan. Tetapi mengapa Datuk Seri mengatakan penyatuan Melayu itu yang dibawa dalam Konvensyen Khas Pemuda UMNO, mengatakan itu tebuk atap? Saya nampak Presiden UMNO cuba menegatifkan tentang penyatuan Melayu. Itu daripada kacamata Presiden UMNO. Saya nak melihat juga daripada pandangan Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad, orang panggil Tok Mat, Tok Mat Hassan. Tok Mat Hassan bercakap, kita ni kena sedar diri. Kita ni kerajaan menumpang. Datuk Mat Hassan menanam dalam kepala MP UMNO khususnya supaya menghayati bahawa kerajaan orang UMNO yang bersama dengan kerajaan hari ini adalah menumpang, kerajaan menumpang. Ini suatu yang negatif. Sebab apa? Bila sebut menumpang, kita akan penakut. Sedangkan Islam agama persekutuan. Siapa yang mempertahankan Islam ini? Orang Melayu, bangsa tonggak yang akan mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan itu. Yang keduanya, siapa tuan tanah di negara kita ini? Tuan tanah di negara kita ini ialah orang Melayu. Bermakna, walaupun orang UMNO ada 26 orang dalam
Kerajaan Pakatan Harapan, jangan ada merasai dia menumpang. Ini rumah kita. Kita kena merasakan kita tuan dalam kerajaan ini. Negara ini kita tuan. Sebab itu saya lihat, bila kita merasakan bahawasanya kita menumpang, kita takut. Apabila diberikan jawatan Menteri Wilayah kepada pemimpin DAP, sedangkan skop kuasa Menteri Wilayah ini ialah memegang ibu negara kita, iaitu Kuala Lumpur. Yang keduanya, dia memegang jantung pentadbiran negara. Mengapa UMNO tak berbunyi? Bahkan Datuk Zahid, Presiden, menyokong pula lagi. Inilah dia jiwa penakut. Jiwa penakut sebab tak sedar diri kita sebagai tuan, tapi kita rasa kita menumpang. Kita kena rasa sepanjang masa kita tuan. Bila kita tuan, apa-apa sahaja yang boleh mencalarkan kuasa orang Melayu, dominan orang Melayu, kepentingan orang Melayu di tanah kita ini, kita tuan, kita akan bersuara. Bukan menyokong, tapi oleh kerana jiwa-jiwa MP UMNO yang berada di dalam kerajaan hari ini merasai dia menumpang, maka lahirlah MP-MP yang penakut. Termasuklah bagi saya, Presiden UMNO mengatakan bahawasanya dia bersetuju apabila Datuk Seri Anwar memberikan jawatan Menteri penuh Menteri Wilayah kepada pemimpin DAP. Inilah kelemahan apabila tuan tanah bertukar menjadi merasakan dia menumpang. Merasakan dia menumpang di tanah airnya. Dia tak sedar dia ialah tuan tanah di tanah airnya. Akhirnya, dia menjadi seorang yang penakut. Jadi, rumusan saya, kegagalan resolusi dalam Konvensyen Khas Pemuda UMNO ini ianya digagalkan oleh dua insan. Pertamanya oleh Presiden UMNO itu sendiri, menggambarkan penyatu Melayu itu adalah tebuk atap, sedangkan Negeri Sembilan boleh dikuasai, Perak boleh dikuasai, Pahang boleh dikuasai. Bayangkan Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Perak, Sembilan, Pahang, Melaka, Johor. Itu negeri-negeri dalam genggaman kita, dan kita tuan tanah. Apa berlaku bila kepala kita merasakan itu tebuk atap? Dan juga digagalkan oleh Timbalan Presiden yang menanamkan satu racun penakut kepada MP-MP UMNO sebab merasakan kita adalah kerajaan menumpang pada tanah air kita. Cukup bahaya. Ini pandangan berjasa.